Lagi satu yang unik dekat model Lista ni yang aku baru perasan, kereta ni SUV yang dah proven punya brand setelah sekian lama, tapi dalam masa yang sama dia ada juga ciri yang luxury ada dekat dia. Nak tahu kereta apa? Yang ada dengan kita hari ni adalah Land Cruiser LC300 ZX. Ini adalah SUV yang proven dekat off-road. ZX adalah premium punya spek. Lepas tu untuk modelnya ni kita ada body kit model Lista. Model Lista ni dia sekali dengan side garnish tepi, belakang dia ada rear styling, sekali dengan muffler tip, bumper guard kat sini dengan dia punya rear spoiler dekat atas. Unit yang ada depan kita ni datangnya daripada Jepun tahun 2024, unregistered. Lepas tu dia punya grade 5A. Oh, lagi satu yang unik dekat model Lista ni yang aku baru perasan, bahagian sini dia ada lampu dekat B pillar ni. Maybe lampu guide untuk second passenger bila masuk, pegang B pillar handle ni, masuk ke dalam. Okey, untuk dia punya mechanical part, dia punya engine 3.5 liter twin turbo V6. Dia hasilkan 415 horsepower dan juga 650 Nm of torque. Dia punya transmission 10 speed automatic. Dia ada juga LSD dekat bahagian belakang dan juga tengah. And then Land Cruiser ni juga dia adalah full time 4-wheel drive. Rim model Lista 21 inci, 6 spoke bentuk spiral. Dia punya finishing dia lebih kurang dark silver. Ini bahagian depan dia, lampu LED. Lepas tu dia punya DRL bentuk L dengan sequential signal. Ada Toyota Safety Sense. Dia punya side mirror dia chrome. Nampaklah dia punya spesifikasi luxury untuk SUV yang memang capable untuk off-road ni. Land Cruiser ni ada juga power boot. Bila kita tekan button, dia akan buka sendiri. Kita boleh settingkan dia punya ketinggian dekat sini. So ni bahagian boot dia bila third row naik. Land Cruiser ni dia datang dengan 7 seater, tapi bila ke semua seat dinaikkan, ini je lah ruang bonnet dia. Dekat bawah ni adalah dia punya sedikit triangle. Kat sini button nak turunkan seat belakang. Kita ada juga prepare dengan tonneau cover in case kalau korang tak nak pakai seat belakang. Dekat sini ada power outlet, tapi kena beli converter. Ada lampu LED untuk bahagian boot. Model Lista spec pun ada juga prepare lampu dekat sini. Lampu ni boleh adjust 3 tahap kecerahan. So bila korang nak masukkan barang, lampu dekat sini pun membantu bila dalam keadaan gelap. Kereta ni ada juga dashcam belakang dan juga depan. Dah ready dah tu. Cermin passenger belakang dan juga cermin belakang memang dah datang full black. So korang tak perlu nak pasang tinted. So kita masuk dulu bahagian dalam. Okey, dia punya interior